Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan. Baik, soalan yang pertama. Terangkan perbezaan di antara mahram dan muhrim. Jadi soalan yang pertama ditanya, terangkan perbezaan antara mahram dan muhrim. Dua perkataan yang selalu kita dengar. Mahram dengan muhrim sama-sama mempunyai 5-6 haraf belaka. Mahram 4 haraf. 4 haraf. Mim, ha, ra, mim. Mim, ha, ra, mim. 4 haraf saja. 4 huruf ada. Tapi bacaan ejaannya lain. Mahram baca bagi di atas. Mahram. Muhrim baca dhammah. Mahram iaitu mereka yang kita haram nikah dengan dia. Itu. Mahram orang-orang yang kita haram nikah dengan dia. Muhrim pula iaitu mereka-mereka yang sedang di dalam ihram ataupun haji. Itu muhrim. Muhrimi man ahrama bil haji awil umrati. Dalam kitab ta'rif, mereka yang berniat dengan mengerja haji atau umrah. Dia niat. Tadi tak niat lagi. Siapa di Bi'ali Madinah, dia niat. Dah hati aku niat, aku berihram mengerjakan haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Dalam hati dia. Maka start itu dia bernama muhrim. Nampak? Itu man ahrama bil haji awil umrati. Orang yang berniat mengerjakan haji dan umrah, sama ada fardu atau sunat, dipanggil muhrim. Mahram man haruman nikahuhu. Mereka yang haram nikahnya. Mahram. Itu beza dia. Boleh itu. Ataupun muhram. Setengah ulama baca. Muhram. Mereka yang diharamkan kita nikah dengan dia. Umpamanya mak kita mahram, bukan muhrim.